Anak muda yang berumur 18 tahun ke bawah boleh tak nak menabung emas? Tak ada masalah. Cuma untuk yang bawah 18 tahun mesti ada penama. Penama ni maksudnya waktu nak buka akaun public gold mesti ada letak nama parent ataupun penjaga dekat situ. Antara kelebihan siapa-siapa menabung emas daripada awal, emas ni untuk simpanan jangka masa panjang. Untuk siapa-siapa parent parent yang nak jadikan emas sebagai salah satu simpanan dana pendidikan anak-anak, boleh menabung dalam bentuk emas. Menurut rekod, kenaikan harga emas dalam masa 10 tahun ke belakang average sekitar 10% setahun. Kalau 10 tahun minimum 100%, dan tak banyak mana-mana instrumen pelaburan yang mana boleh memberikan kita sekitar 10% setahun. Biasanya 5 hingga 6% sahaja. Jadi menjawab kepada persoalan tadi, adakah anak-anak kita boleh buka akaun basket? Boleh. Dan saya baru dapat baru dapat pertanyaan daripada salah seorang adik lah. Saya ni level pakcik kot. Level pakcik umur 17 tahun, dia tanya saya boleh tak buka akaun basket. Dan saya yakin adik-adik macam ni bakal jutawan sebelum umur 30 tahun, InsyaAllah.